Apa perasaan Yang Berhormat Menteri kalau terkena kepada keluarga dia sendiri? Satu kes je. Tapi apa tindakan dia? Mungkin pada waktu itu nadanya berbeza. Bila mabuk, memandu, membahaya, bawa kematian, tidak ada tindakan yang tegas. Contohnya saya nak sendiri kata, oh hanya 0.5% saja yang mabuk menyebabkan hilangkan nyawa ni. Kita bukan soal 0.5% tu, soal nyawa. Yang tak sewajarnya kenyataan itu dibuat. Ia bukan pada numbers percentage. Ia adalah kesan kepada masyarakat. Walaupun satu, tapi kesannya besar kepada institusi keluarga yang terbabit. Dan apa perasaan Yang Berhormat Menteri kalau terkena kepada keluarga dia sendiri? Satu kes je. Tapi apa tindakan dia? Mungkin pada waktu itu nadanya berbeza. Sebab saya rasa pendidikan tentang mabuk di atas jalan raya ini berlaku di semua peringkat dan telah berlaku lama. Di antara isu yang semakin dilihat oleh rakyat Malaysia bukan sekadar isu ekonomi rakyat, tetapi isu keselamatan juga merupakan isu yang di antara ranking tertinggi yang menjadi kerasahan kepada rakyat. Dan bila kita dihujani dengan kes-kes pemandu mabuk ni, ia merupakan satu perkara yang perlu diselesaikan. Sebab itu saya mencadangkan sebagai Ketua Portfolio Perikatan Ketat Perikatan Nasional supaya hukuman yang lebih keras dikenakan kepada pemandu mabuk ini. Penjara seumur hidup, gantung lesen seumur hidup, yang kita boleh tekankan supaya berlakunya takut di kalangan mereka yang mabuk ni.